Korang tahu tak ada new virus yang kita panggil sebagai hantavirus tu? Before this, ramai sangat orang yang start ada eczema bila kena COVID tau. So adakah hantavirus ni dia boleh affect kita punya eczema juga? So video ni jom tengok sampai habis. Okey, sebelum tu, apakah itu hantavirus? Hantavirus ni adalah virus yang merebak daripada tikus, dan virus ni dia akan serang paru-paru kita, bukan kulit kita. Jadi dia tak akan directly trigger eczema kita tau. Tapi pesakit eczema ni, diorang ada masalah immune system yang very overactive. Bila badan orang yang ada eczema terkena jangkitan virus termasuklah hantavirus, immune system mula terganggu dan akan react secara overactive. Ini membuatkan badan akan struggle dengan lebih teruk, dan flare up akan jadi sangat teruk sebab immune system dah overload. So hantavirus tak trigger eczema directly, tapi orang yang ada eczema ada high chances eczema akan jadi lagi teruk apabila terkena virus ni disebabkan immune system yang overactive. That's why saya suggestkan korang untuk start ambil vitamin yang boleh tenangkan immune system dan protect korang punya immune system daripada sebarang jangkitan yang boleh trigger eczema lagi teruk tau. Follow akaun saya untuk tahu cara untuk tenangkan immune system tanpa medication, okay?